adakah negara China dan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Cambodia bekerja bersama-sama untuk merosakkan ekonomi di Amerika Syarikat? Ini adalah pendapat dari Presiden di situ semasa lawatan rasmi diadakan oleh China ke negara-negara ASEAN. Dan dari segi timing, lawatan ini diadakan sebaik saja perang tarif dimulakan oleh Amerika Syarikat. Dan antara isu-isu yang dibincangkan antara China dan Malaysia adalah untuk mengeratkan ekonomi atau mengeratkan kerjasama di antara kedua-dua ekonomi ini. Dan antara sektor yang akan diberi fokus adalah sektor AI, sektor digital economy, sektor infrastruktur. Dan projek yang mungkin dilaksanakan adalah projek Belt and Road. Dan projek Belt and Road ini akan melibatkan pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan pelabuhan-pelabuhan di mana tujuan utama adalah untuk memudahkan kegiatan ekonomi secara global. Tetapi apa pendapat kamu?